Hello guys, jadi sekarang malam kita main badminton pula. Tapi ni hari yang lain sebenarnya. Okay, so kita ada Afiq. Afiq! Hello. Saya Afiq. Okay, ada kata-kata Afiq. Sangat penat je hari ni. Boring Selepas minggu yang sangat sibuk, akhirnya dapat Ambil dulu kot hari ni. meluangkan masa bersama rakan-rakan. Klise gila. Klisenya ayat kau. Kau ingat ni presentation ke? Apa? Kau ingat ni ayat presentation ke? Okay, Ayat presentation. Kalau kesian dia. Kesian ramai. Kita bahagia je hari Itu. ni. Apa? So kita ada Ina. Ina macam mana perasaan hari ni? Hari ni saya suka. Setelah sekian saya lama. excited tapi saya kecil kepala sebab saya terlalu banyak screen time. Pagi aku nampak akan ada present PCS. Tak nak ayat tablet, tak nak. So kiranya kau main badminton untuk ni lah, untuk lepaskan stres. Tak ada, stres pun PCS okey je tadi. Oh, kau present PCS tadi? Di meeting lah. Agak best gila sumpah. Okey. Apa? Saya bangun pukul 7.45. Tak payah sedetail itulah. Saya pergi kelas dari pukul 8. Saya tak mandi pergi kelas. Ya ke? Oh my god. Aku kat motor tadi. Oh my god. Dari pukul 8. Sangat tak produktif ya. saya bangun pukul 8 sampailah pukul 12 kelas saya. Selepas itu saya balik, saya makan nasi. Lepas tu Saya pergi tanya sedetail lepas itu tu saya yang dia tengok beritahu. drama. Lepas tu saya tidur dari pukul 1 sampailah pukul 6. Sekian. Apa Fik dari pagi? Hari ni hari yang sangat pack bagi saya. Dengar tu je aku tahu menipu dah. Saya semalam tidur lebih kurang pukul 4. Saya bertahajud dulu. Saya buat report Okey. dan saya kena bersedia untuk test hari ni. Wow, okey. Kita tadi saya ada repeat test. Okey. Jadi saya bangun tidur pukul 4, bangun pukul 8. Repeat test saya bukan test. Lepas tu Disclaimer. tadi sampai dah pukul 12, saya buat video presentation. Pukul 8 bangun. Berapa? Betul? Betul. Okey. Dah bangun 7.50 lah bangun. Video berapa? 8 present. 8 dia study. Video buat video presentation. Buat Okey. video. Okey. Sorry, bye. Okey. Betul. Noted. Dan saya beli baju baru hari ni. Cik. RM35. Dari dengan cerita pergi dengan Ipan. Ya betul. Tak Lepas expo. test. Lepas test. Betul. Memang excited lah. Betul. Okay, nanti aku akan attachkan video yang dia tak buka lagi dia punya. Dia punya tag tau. Aku attachkan kat sini. Aku akan letak kat sini. Aku ada video tu. Saya excited nak main malam ni. Tak excited. Ni baju ni baru beli tadi Racket mana racket tukar screen ke? Tag dah buang. Oh, okay. Tajam. Okay, so sekarang dia orang tengah bermain. Ada 4 orang. Nanti kita akan interview dia orang berempat pula. Sekarang kita ada Amin juga. Amin adalah kita punya hiker boy. Hiking jadi hiker boy. Mana? Hiker boy kita pernah. Amin. Oh tak, kita panggil Malim Gunung. Oh, Malam gunung. Ada orang mati, dia bawa turun. Bukan main dengan So, okay, antara korang berdua tadi siapa menang? Antara korang berdua tadi siapa menang? Kau? Pastilah. Mestilah aku. Siapa menang? Macam biasa. Macam biasa, siapa menang? Kau ke kau? Tapi guys, kalau tipis je 2 poin. Tapi kau kalah. Fit. Tapi kau kalah Lah, dia main kat siapa? Okay, so Amin yang menang tadi, okay? Tadi, dah lawan. Amin yang menang. Sebelum ni siapa menang? Belum sebab last time aku menang kan. Kau menang 1 game, aku menang 1 game. Jadi sedih lah. Dia menang, aku menang 2 game. Anak juga. Kira memang kalau Anak juga. aku dah menang lah, dah kalah. Okay guys, so disclaimer, diorang selalu lawan siapa yang menang. Diorang dua selalu lawan siapa yang menang dulu. Okay? Nanti kita akan interview yang berempat juga. Okay guys, jadi saya baru saja selesai bermain dengan budak yang disponsor ya. Oh, tak nak cerita yang tu. Budak power yang disponsor. Tak nak. Okay, kita boleh tengok kasut dia, kita boleh tengok racket dia, kita boleh tengok dia punya bag dia, semua disponsor. Perkenalkan diri. Nama saya Ipan. Okay. Ini Ipan Nopal. Okay, aku baru je main dengan Ipan. So, bila kau intern kan? September kan? Dia intern September guys. Dia adalah second tag kan kau? Second tag.
Oh, okay. Dia adalah second, third. Okay, kau cerita sikit hari ni kau buat apa tadi? Diorang dah cerita. Oh, kena cerita hari ni buat apa? Cerita hari ni buat apa dan kenapa turun badminton hari ni. Macam diorang turun badminton sebab diorang nak release stress. Oh. Sebab diorang ada, macam Afiq ada test. Oh. Aina ada PCS. Ini aku bangun tengah hari. Okay, noted. Jujur sangat ke? Aku bangun Yang tengah tadi semua bangun 8 pagi Ini bangun tengah hari. Sebab kita hari ni tak ada kelas kan. So kita bangun tengah hari. Okay, lepas tu Aku bangun-bangun, Afiq datang bilik aku. Okay. Dia buat presentation kat bilik aku. Aku tak tahu kenapa. Aku tempat Afiq buat presentation sambil aku baring. Oh, dia presentation kat bilik kau. Dia buat sebab dia datang hantar reket. Sebab lepas tu lepas solat Jumaat Afiq ada test. Ya. Aku Dia kata sementara tak, dia tu presentation. kemas bilik. Nampak Waduh kalau mak aku tengok ni dia bangga. Sebab aku kemas bilik. Okay, Mak Ifan kalau tengok sila komen. Okay. Lepas tu aku pergi Ipoh. Kau Ipoh pergi dengan Afiq tu kan? Reket dengan Afiq. Pergi kedai raket yang di sponsor dia. Yang orang sponsor dia. Okay, disclaimer itu. Okay, dia bukan orang biasa macam kita orang yang dia bukan orang biasa macam kita orang raket pun tak apa-apa. Dia punya Aku tak main raket sumah. raket dia semua di sponsor. Dia punya tali, dia punya kasut. Aku boleh bagi TikTok dia kat sini. Kecing aku tak TikTok kau. TikTok dia di sponsor. Aku tak nak orang tengok TikTok aku. Sebab TikTok aku macam tempat kerja. Tak ada aku akan letak juga TikTok kau. Macam tu aku akan letak. Okay, so itulah Ipan guys. Dia yang pergi dengan Afiq tadi yang beli raket. Beli raket ke apa? Sendiri raket je. Di sini raket dengan baju. Beli baju baru Afiq. Beli baju. Yes. Pergi Yes. makan Afiq nasi ayam. Kalau siapa-siapa yang pergi kat Ipoh tu boleh try nasi ayam Las Vegas. Sedap. Kat mana? Berbang malam Aries tu ke bukan? Bukan dekat Plan B. Tak tahu doh aku. Tak. Kau tahu tak lah budak-budak ETP mesti tahu Plan B kan. Aku budak ETP aku tak tahu. Bukan selalu budak-budak perempuan selalu jalan-jalan tempat-tempat estetik je. Belum cukup estetik lah untuk aku. Oh, tadi kau tak cukup estetik. Tak cukup estetik untuk aku. Belum sampai tahap Saya tengok minimum. orang jalan-jalan situ. Sudah Okay. ada kedai satu nasi ayam. Siapa nak try boleh. Okay guys, so itu recommended oleh Ipan yang disponsor ya. Tak payahlah ulah-ulah. Itu je aku akan cakap. Dia disponsor, Tak okay? payah ulah-ulah. Nak habis dah. Okay guys. So, itu saja perkenalan untuk Ipan. Kita akan perkenalan yang lain juga. Tu. Yang duduk di sini dan yang di sebalik pintu tu. Ini si bongok ni dia pergi rekod video. Lepas tu tak dia memang Sebenarnya Una happy tau aku rekod. Sebab itu macam momen-momen lah. aku Sebab okey. kalau kau nak tahu kan, kita orang semua lepak sana tiba-tiba kan. Tiba-tiba dua ekor ni duduk sini lah. Lama dia orang lepak. Saya macam apa dia cik-cik. Tak, aku tanya pasal intern. Aku tanya pasal pekerjaan. Alah bawa orang. Sebab betul bongot. Sebab Zamir kata dia dapat SLB. So aku menanyakan lebih lanjut. Diorang kan classmate. Okey. Okay, lepas tu ni pergi rekod video memang bodoh. Dah lah tak clean. Aku akan tunjuk video dia. Boleh ke tunjuk? Boleh ke tunjuk? Boleh. Bukan ada halal gap lah jauh lah. Okey. Video tu pun tak berapa saat. Aku duduk sana tau. Aku baru angkat iPhone kan, Mat dah tengok. Dia rekod 1 saat je. Aku tunjuk video dia kat sini. Kecing. 1 saat je. 1 saat je weh. Baik tak payah doh, sumpah. Ya Allah, baru angkat dah kantong. Masalahnya dia yang tak selesa. Kesian dia. Kau jangan buat dia lagi Jangan buat dia macam tu. Aku marah. Okay? Baik. Okay? Aku akan masuk ni kat preview aku. Yang aku marah kau. Okay guys, so itu saja guys. So kita pun dah nak main. Korang nak main? Nak main apa lagi? Kau ada gizi ke so? Kau ada pergi mana-mana video awal? Ya Allah. Apa? Aina. Macam nak tidur tak? Petang dah tu. Tak apa lagi. Macam nak tidur nak pasal. Start dengan bawah kenapa nak tidur? Benda tu. Pukul 2, betul? Satu baru kat mata. Nak siap-siap. Nak iron baju lagi. Ayah baju tak rajin nak siap tu. Tak payah bersiap. Apa makan kita dapat baju? Boleh. Bila baby kan? Baru nampak kita badminton player. Itu nama ni. Jadi rasanya perakhiran vlog kita adalah di sini. Okay, sebab ini kita orang semua dah kepenatan ya. So ni yang masih main adalah Afiq, Ipan, Amin dengan Mike.
Okay, so kita orang dah kepenatan. So aku rasa vlognya habis kat sini. So mungkin habis kat sini atau tak. So thank you guys for watching. Bye. Nanti tengoklah vlog lain. So kita ada vlog lain sebenarnya kita, sebab nanti kita akan pergi ke water rafting with my friends, with my other friends. Okay, so yes. Okay, so bye korang. Buat masa sekarang. Thank you. One eternity later. Nombor penjara. So sekarang kita akan buat apa? Buat apa? Buat TikTok. Bukan TikTok. Ini tak ada YouTube. Oh, YouTube. Sekarang ni kita apa? Sekarang ni kita berada di court badminton. Dekat court badminton. Main badminton. Baju raya hari ni. Baju raya. Kita orang lah. Ini. Baju raya. Belum. Sebab kita dah raya awal dah. Kita dah habis dah. 30 hari, 30 raya, 30 baju raya. Kita dah raya, jodoh tak sampai lagi. So kalau ada kosong, nombor tiga dulu. Nanti masuk nombor. Nombor kat situ. Leave the comment. Subscribe, like and leave the comment. Okay? Peace. Peace out. Saya interview Dia dah pakai baju kurung. Apa perasaan bila main pakai baju kurung? Ya je. Rasanya terlebih penat. Apa perasaan anda bila pakai jersey? Saya rasa boleh lompat-lompat. Kalau baju kurung boleh tangkap. Tak adil. Aku akan buat combination dia main macam mana. Kita orang main macam mana. Okey, dah sekian dari saya, wartawan. Nama dirahsiakan. Hello. Mana ada je cepat. Panas ni. Ya Allah. Ni untuk YouTube tau. YouTuber. Ya, YouTuber. Sekarang kita orang tengah mengambil gambar. Mengambil gambar. Penat ni, berpeluh-peluh kan? Baru main. Okey dah. Okey. Terima kasih. Kek nak ambil kek. Ha? Kek. Belum. Una menyanyikan ini buat dulu. Okey. Okay, kita kan. Balas dendam. Yes, hari tak dapat makan dekat rumah aku. Nasib baik buat benda sama. Betul lah, silakan dia buat benda sama. Terima kasih je. Tak terima lah. Minta saya punya YouTube. Okey. Tak lah. Okay. Nanti namanya kita tulis lah. Okay guys. Untuk YouTube saya. Macam ada kata-kata Good luck. untuk kita orang yang nak berintern. Hari ni Una dah menikmati badminton yang kali terakhir. Yes. So lepas ni Una akan berjuang dalam dewan seseorang diri. Good luck lah. Oh, final exam. Final exam. Lepas tu Una akan duduk dalam industri pula.
Yes, saya akan duduk kat corporate world. Yes. Okay. So hopefully 8 bulan tu bagai apa ni, sekelip mata lah. Amin ya Allah. Esok baru saya interview. Esok baru saya interview Okay, pula intern. interview intern Una. Okay guys, thank you guys. Bye. Arina. Alah. Assalamualaikum. Kak Shima. Ada kata-kata untuk kita orang tak? Semoga berjaya untuk final exam. Dan Nanti lepas habis saya datang balik. yes. Akan datang balik. Sambil. Okay, Kak Nini pula. Makanan aku. Kata-kata untuk kita orang. Pula final exam. Lagi. Sama juga. Tapi final. Boring lah. Final masuk game. Tak boleh yang sama. Kak Nini dia kena yang lain. Nak cakap apa? Semoga bertemu jodoh. Amin. Jodoh saya dah kat sini kan. Oh, semoga Bertemu dah. semoga berjodoh. Semoga berjodoh. Kalau dia berjodoh dengan jodoh. Yes. Kalau dia tengok ni macam mana? Tak apalah kalau dia tengok. Dia pun dah tahu diri dia siapa. Okay, Kak Nadia. Kak Nadia jarang turun dengan kita orang. Ada ke? So, Inilah yang minta nombor tadi tahu korang. oh. Awal tu kan? Kalau so single apa tahu Ayah. Apa? Una nak exam ke? Tak ada, saya nak intern. Oh, intern. Dapat intern dah? Dah agak muda. Oh, kau muda. Okey lah. All the best untuk internship. Semoga jumpa dengan orang baik-baik. Pandai buat diri. Kita pun orang. Okay? Good luck. Okay. Okay, ini Alia pula. Okay, bye-bye. Itu je. Intern elok-elok. Jadilah macam saya, budak intern. Kau intern kat mana sini? Sini. Dia intern kat UTP guys. Dia intern kat UTP. Okay. So, Jom sikit lagi. itu saja guys. Bye. Terima kasih. Shoo. Okay guys. Siapa nak tanya orang? Kenapa tu? Kenapa dia kerja kata? Dia memang macam tu. NTU ke apa ke? Betul lah. Ah. Kita orang jalan je. UTP. Kita kata berjalan. Banyak duit buat dia. Aku tak tahu aku follow IG dia. Boleh ke aku follow IG dia? Aku tak boleh belum. Apa IG? Dia boleh ajak. Aku delete IG sebenarnya sebab. Oh ya ke? Okay. Okay guys, so hari ni adalah hari terakhir. Hari ni berapa hari bulan? 6 April 2026. Hari terakhir untuk tahun ni aku jejakkan kaki dekat badminton court UTP. Bukan untuk Sam ni, memang untuk tahun ni. Oh, betul lah. Kan aku ya kan aku dah intern next Sam. So aku akan jumpa lagi court ni tahun depan. Tapi bila jumpa tahun depan ni pula tak ada. Ni tak ada. Tu tak ada. I'm so sad actually. Kita orang akan berjumpa balik pada aku final. Ni final second, ni final first. Adalah pada September 2027. Jadi nanti nanti waktu final aku akan buat vlog juga, obviously. Sambungan ni. Ya, tak ada sambungan kan. Aku akan post yang ni dulu lah. Lama betul aku nak peram. Okay, so itu saja. So itu je perakhiran untuk vlog ni. Dan vlog ni sangat panjang tau. Vlog ni start daripada kita dekat coach hari tu, yang dah berapa minggu, dah seminggu. And then semua aku akan compilekan video Phoenix and then sampai sekarang. So ya, terima kasih untuk semua yang ada dalam perjalanan video ni, ada perjalanan journey ni. Terima kasih sebab jadikan chapter ni meaningful untuk aku dan juga untuk semua orang. Bye.